Orang kata jadi pelakon ini senang. Memang senang tapi gaji dia yang tidak senang. Gaji yang tak cukup, ada yang dibayar, ada yang tak dibayar, tapi ada yang diberi makan. Katanya pun lele, nasi pun lele, ikan pun lele, itu pun lele. Apa-apa pun lele lah, lele lele lele. Pulele, pulele, pulele. Apalah nasib tak tahu kok tanya saya punya kerja punya nasib sendirilah. Masak pun sendiri, kerja pun kenalah sendiri. Kenalah rapat dengan pekerja lain supaya senang nak cari kerja baru nanti. Begitulah nasib pelakon atau penyanyi yang tak buat tabung simpanan. Harusnya ada banyak teman yang beri nasihat yang bagus, malah berkawan dengan kawan yang sama-sama tak boleh berfikir dengan jujur, tak boleh berfikir dengan pintar. Oh, pulele, pulele, lana lele, pulele, ikan pelele, hey, ikan lele, lele. Pak lele, pak lele. Nak cari kerja, jadi pelakon atau penyanyi sama saja. Kena simpan banyak duit. Jangan fikir kerja cukup untuk tanggung masa depan. Belum tentulah cukup. Haruslah simpan duit dalam botol atau balang biskut. Atau balang biskut ataupun simpanan biskut atau tabungan. Haruslah simpan duit waktu bekerja, bukan habiskan duit untuk makan sahaja ataupun nak kahwin. Itu haruslah serius. Tapi kalau perempuan yang kau anggap itu tidak serius, carilah kerja lain atau perempuan yang menghargai hasil kerja kerasmu. Kerja itu haruslah serius. Simpan duit haruslah serius untuk masa depan. Tabungan serius tak tahu ke mana. Hei. Jangan terlalu habiskan duit kerana di bandar. Walaupun pergi bandar gaji besar, tapi tanggung makan di sana pun besar. Oh. Macam-macamlah kerja itu sana sini. Buat modal, buat itu. Aduh hai, jangan asyik nak pinjam duit. Dah banyak pinjaman, kawan jadi marah. Sampai telefon polis masuk penjara lah engkau. Oh, walaupun orang kata ia akan masuk penjara dapat duit juga. Itu aku pun tak tahulah. Padahal di penjara selalu dalam filem disuruh bekerja, katanya dibayar. Ku pun tidak tahulah betul atau tidak. Kerana itulah katanya kena cari kerja. Kalau kawan tak pinjam duit, lepot pinjam duit tak bayar-bayar, lepot polis sahaja. Settle masalahnya. Aku pun tak tahulah nasib gitu. Pinjam tahu pinjam sahaja, tapi tak tahu buat tabungan simpanan kejemasan. Itulah nasib kalau tak buat tabung simpanan.